Orang berlumba-lumba nak cerita manifesto dan harapan apabila kita diberi peluang untuk mentadbir, dia pula terhegeh-hegeh nak suruh orang undi dia supaya lepaskan Najib. Kalau perlu kita menang untuk bebaskan Datuk Seri Najib, biarlah kita menang dengan besar supaya kita buktikan yang rakyat sayang Datuk Seri Najib dan kita memang nak Datuk Seri Najib bebas. Kalau dia nak letak jawatan, lebih baik letak jawatan sekarang, tak payah nak tunggu-tunggu, kita menang. Itu yang saya sarankan. Siapa sayang Najib, terus undi Barisan Nasional supaya kita pastikan bosku keluar dan bersama kita. Memang tak ada yang maksudnya kalau kita menang besar bosku boleh keluar, kita bukan jadi Perdana Menteri. Tapi dia orang kata kalau Barisan Nasional menang dengan besar, dia orang kena letak jawatan, biarlah kalau dia nak letak jawatan. Jadi apa yang kita nak, yang satu memang kita nak Barisan Nasional menang besar, dan kalau menang besar apa salahnya kalau bosku diampunkan dan keluar? Tak ada salah, itu hak Tuan-Tuan Agong. Dan kalau saya percaya, kalau bosku keluar, ramai yang akan gembira dan ramai yang sayangkan bosku untuk dia bersama dengan rakyat. Satu program ni semua tanyakan pasal bosku, kawan bosku, dan harapan mereka saya percaya yang saya ingin sampaikan supaya bosku diampunkan dan dapat bersama dengan rakyat Malaysia. Dan ramai di Johor ni sayangkan bosku. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris berwiradu. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Okey. Aku nak komen sikit selepas kita tengok video daripada anak Najib menceritakan kononnya rakyat masih merindui bapa dia. Okay. First, aku nak cerita, dia ada satu statement yang keluar daripada keluarga maupun daripada Najib Razak sendiri yang menginsafi dan ingin bertaubat sekiranya diberi peluang, dan benda ini takkan berulang lagi. Tak ada satu statement minta maaf, keinsafan dan ingin bertaubat agar perkara ini tidak berlaku lagi. Tak ada satu statement. Okay. Bila aku terkenangkan Najib Razak ni, aku teringatlah apa yang dikata oleh Hakim Mahkamah Rayuan setelah dia dijatuhkan hukum di Mahkamah Tinggi, dan dia pergi ke Mahkamah Rayuan untuk memohon pengampunan ataupun dicongak balik hukuman yang dijatuhkan kepada beliau. Hakim Mahkamah Rayuan bercakap, okay, Najib Razak bukan saja melanggar amanah tetapi juga mengkhianati amanah. Itu di mahkamah yang kita lihat. Tapi apa yang aku tengok pada susuk Najib ni, bukan saja melanggar amanah dan mengkhianati amanah rakyat yang diberi kepada dia, tetapi dia derhaka pada Yang di-Tuan Agong, di mana dia mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Tuan Agong. Yang di-Tuan Agong tu adalah raja berdaulat, adalah raja-raja Melayu di Malaysia. Dan itu tak termasuk lagi adakah mereka dah bayar lembaga hasil cukai pada anak-anak dia. Daripada Najib Razak, Rosmah sampai ke bawah tu yang tak bayar cukai pendapatan, itu tak termasuk lagi, itu tak tahu cerita lagi. Dan kalau tahu cerita pun aku malah nak ulas cerita itu macam tu. So yang aku nak cerita hari ni, mana apa yang kita jangka berlaku selepas PRN Johor, sekiranya BN diberi mandat untuk memerintah, ia merupakan satu jalan keluar untuk pengampunan Datuk Seri Najib. Mula dia sembang-sembang kosong, tapi bila mantan MB Johor On Hafiz pun ada bercakap, anak Najib Razak juga bercakap. So kita nampak ini adalah agenda Barisan Nasional keseluruhannya, bukan saja di Johor, mana keseluruhannya. So sekarang mereka berusaha mencari kekuatan untuk menyingkirkan Parti Harapan dan nak duduk sama-sama PAS ataupun bersatu untuk membebaskan Najib. Melayu dengan Melayu boleh kau tim, dia apa kata. Tapi dia lupa, tak semua Melayu boleh kau tim.
terutamanya bila bercakap tentang pembebasan Najib, aku rasa jutaan rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu takkan bersetuju. Okay. Aku nak cukup kita menghargai apa dia buat, tapi tindakan yang dia buat tu dia melanggar amanah tanggungjawab dia. Dia melanggar, mendahaka pada Sultan-Sultan Melayu yang di mana dia angkat sumpah jawatan. Biar-biar dia terima hukuman di atas kesilapan dia. Sekian aku nak cakap hari Jumaat. So fikirlah, dia didapati bersalah, okay, di atas pecah amanah. Okay, kita tak tahulah ada tak relate dengan kisah-kisah penyiasat kes ni yang mati mengejut. Kita tak tahu. Allahu a'lam bisawab. Tapi Allah Maha tahu, dan setiap benda yang berlaku ini adalah takdir yang ditentukan oleh Allah untuk kita. So pada pengundi di PRN Johor, lihatlah, kita belajar daripada sejarah. So sejarah dah mengajar kita di mana disebabkan ketaksuban, disebabkan mengagung-agungkan politik bangsawan, disebabkan kita taksub dengan perjuangan bangsa ataupun sesuatu parti yang kita anggap lebih daripada bangsa, akhirnya kita dikainati, kita ditakdirkan berhutang secara tidak langsung hasil perbuatan dan khianat yang dia buat. So aku rasa jangan jadi ejen usaha pembebasan Najib. Ingatlah, kalau anak petani, anak tuan-tuan sendiri kena tangkap, samun sekian mana banyak yang Najib samun, anak-anak tuan-tuan semua pasti akan ke dalam apa juga alasan. Tapi kenapa bila Najib menyamun, kita yang tak nak kena mengena dengan dia sanggup untuk membebaskan dia dengan memberi undi? Tak ada alasan dah, tak ada alasan munasabah yang tuan-tuan nak kena beri. Undi BN di PRN Johor bermaksud satu undi dalam usaha membebaskan Najib, satu negeri. So lepas ni Negeri Sembilan. So lepas tu satu Malaysia akan pilihan raya. Dan kalau perkara ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang perlu disalahkan kerana membebaskan seorang penyamun. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, komen dan share untuk manfaat bersama ya. Waris perwira dulu, darah pahlawan mengalir di nadimu. Menyarankanlah pada rakan-rakan di Johor, lihatlah benda ni seserius yang boleh. First, undang-undang tak ada sifat pilih kasih. First. Nombor dua, kita kena konsisten menolak politik-politik bangsawan ni semua. Pasal bangsawan dia akan turun pada anak dia. So pembawakan bangsawan ni, aku salah hang cover, hang salah aku cover, hang makan sikit aku makan sikit, dah tak perlu wujud dalam politik negara ni. Kalau kita nak bawa negara ni lebih maju daripada sekarang, lebih maju berjaya kita Singapura, lebih hebat teknologi perikanan, pertanian juga peternakan daripada jiran kita di Thailand, aku rasa kita kena fokus untuk membersihkan politik negara ni. Okay? Aku ulang balik, okay, setengah orang kata aku benci Najib. Tak, aku tak benci Najib. Aku benci rasuah yang dia buat dan menyebabkan anak cicit aku kena bayar hutang. Yang tu yang buat aku benci. Dan tak perlulah bebaskan dia.